ROS nak siasat PN, apakah PN akan kena gantung? Apakah kedudukan DAP dalam kerajaan selepas Ahad ini? Semuanya dalam podcast Zaid Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah baik. Kita bertemu kembali. Hari ini kita ada beberapa isu yang kita nak perbualkan, tapi sebelum itu seperti mana biasa, kepada penonton-penonton podcast ini, sila like dan subscribe podcast ini. Tok, hari ini kita nak mulakan dengan isu yang saya rasa di media-media dia masih berterusan bercakap dalam pelbagai perspektif mengenai penyatuan Melayu. Nampaknya penyatuan Melayu ni seolah-olah dibimbangi, ditakuti dan seolah macam kalau berlaku seolah satu bencana kepada Malaysia ni. Jadi sebagai mukadimah awal, macam mana Dato' melihat penyatuan Melayu ni, terutama dalam konteks kerjasamanya PAS dengan UMNO ataupun BN dengan PN? Ya, terima kasih Dan. Memanglah kebelakangan ini banyak komentar dari portal-portal tertentu yang tak suka sangat penyatuan Melayu ni. Mereka menggunakan penganalisa politik bagi komen. Dia kata penyatuan ini tidak menjamin kestabilan. Penyatuan ini satu mitos. Dan saya terbaca juga kenyataan Rafizi. Yang dia kata seolah-olah penyatuan ummah ini satu addiction. Addiction ni macam kita ketagih. Ketagihan lah. Ketagih. Macam kalau zaman dulu orang Cina ketagih candu. Sekarang ni Rafizi kata kita orang Melayu Islam ni yang mahukan penyatuan ini seolah-olah mengalami satu fenomena ketagihan lah. Addiction. Itulah ketagihan. Kata-kata pakar-pakar Malaysia. Intellectual Malaysia. Saya cuma komen saya senang aja Dan. Kalau orang hari-hari cakap mengenai perkara ini, maknanya benda ni berkesan lah. Maknanya kita akan berjaya. Saya tak bimbang mengenai komen-komen itu sebabnya banyak sangat Dan. Setiap hari ada aja yang komen apa itu stability, apa itu penyatuan Melayu, apa gunanya penyatuan ummah, bla 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 bla. Artinya mereka dah rasa bimbang. Ada ketakutan sikit lah. Ada ketakutan satu kuasa politik baru akan timbul, akan menjelma. Ya. Dan saya selalu ulas, dan saya tak maulah berulang kali sebut ini. Saya mengatakan penyatuan Melayu ini bukan untuk nak serang Thailand ke, nak serang Singapura, nak serang Sabah, Sarawak, nak serang komuniti bukan Melayu. Kita tak ada, bukan nak berperang. Penyatuan ini ialah untuk mengukuhkan, memperkuatkan satu masyarakat Melayu yang banyak aspek masih lemah. Jadi kita perlulah penyatuan supaya politik Melayu ada satu suara, ada satu iltizam, ada satu keinginan mahu membuat perubahan-perubahan yang kalau mereka berkelahi, mereka susah. Saya sebut misalnya, sebagai contoh, saya sebut mengenai soal tanah rizab Melayu. Kita kadang-kadang bangga, tanah rizab Melayu kita banyak, bermilion hektar. Tapi apa yang kita buat dengan tanah-tanah itu? Terbiar macam tu. Terbiar juga. Dan tanah ini, harta ni, kalau kita tak tahu nak pusing, kita tak tahu nak gunakannya untuk bisnes, tak ada guna juga. Dan akhir-akhirnya dia akan dapat di tangan-tangan mereka yang ada duit. Orang-orang yang ada duit ini, mereka menggunakan proxy. Mereka menggunakan cara-cara untuk mengawal kita. Dan inilah masalah. Satu contoh, penyatuan Melayu
supaya parti politik Melayu boleh bincang bagaimana kita nak memberi nilai untuk memtukar undang-undang ke, untuk cari dana ke, untuk menubuhkan bank tanah orang Melayu ke, macam-macam kita boleh fikir. Tapi kita mesti bersatu. Kalau kita berkelahi UMNO, PAS, macam dah 40 tahun kita tak boleh melakukan sesuatu yang kemas. Itu satu contoh. Untuk negara kita. Jadi ini bukan ketagihan, ini bukan tagih candu. Ini kemahuan rakyat marahan kita, rakyat biasa, Melayu, Islam, mahu melihat negara kita membangun setimpal dengan kawasan-kawasan lain, dengan Selangor ke, dengan Klang Valley ke, dengan Pulau Pinang ke, dengan Johor Selatan ke, kita nak bangun setimbal. Jadi pada saya, komen saya, itulah dia, tak perlu kita bimbang orang hentam apa pun, kita mesti teruskan. jujur dan kita mesti tegas. Teruskan. Agak begitu. Lagipun penyatuan Melayu ni tu, kalau kita lihat yang terbaru lah, contohnya PRN Negeri Sembilan, PRN Johor, ia telah membuahkan hasil dan nampaknya rakyat menyokong penyatuan Melayu tu kan. Ya. Tak ada siapa yang marah ni, orang lain lah. Tok, lagi satu tu yang kita lihat, kalau kita baca dalam sebut dalam portal, ada dipanggil penganalisa lah, daripada kalangan pensyarah dan pelbagai lah, yang tak setuju dengan penyatuan Melayu ni kadang-kadang daripada orang Melayu sendiri. Ya. Kenapa agaknya tu? Sebab dia tak tahu sejarah dan dia seorang intelektual yang tidak begitu intelek. Itulah, saya tak tahulah bagaimana nak gambarkan mereka ini, ya. Penyatuan Melayu itu bukan kita, apa yang bangsa lain semua bangga kalau dia bersatu. Kita lah satu-satunya bangsa yang bila kita bercakap mengenai persatuan, kita rasa malu. Kita rasa tidak progresif. Dari mana mereka belajar ni saya tak tahu. Jadi kalau kita bersatu dan kita ada kuasa, banyak benda yang baik kita boleh buat untuk negara kita, untuk masyarakat kita sendiri. Ya. Jadi inilah masalah kita sekarang ini. Orang Melayu sendiri segolongannya lah yang nampak progresif ini. Yang kata kita tidak perlu kepada penyatuan Melayu. Sebenarnya saya masa muda-muda dulu, masa saya liberal dulu, saya bercakap begini juga. Ya? Saya bukan berkelahi lah, selalu berhujah. Dengan Dr. Mahathir, dengan apa. Bila saya dengar penyatuan Melayu ni, saya sendiri berkata, what for? Saya pernah tanya, why do we need it? Tetapi selepas kita kalah kuasa dia, 2018 saya rasa, mulalah UMNO hancur tu. Barulah saya sedar bahawa jika kita tidak bersatu, kerajaan tak kukuh, apa yang kita boleh buat? Ya. Kita lagi teruk lah. Jadi maka saya sendiri berubah sebab saya sanggup menilai semula keadaan politik kita. Ya. Jadi sebenarnya masa sekarang ini kita dalam keadaan yang tidak menentu. Ya. Memanglah orang kata kita tidak akan bersatu, kita cakap saja, tidak ada jaminan kestabilan. Tetapi kita cubalah. Kita cuba sekali ni, kita bawa satu pendekatan politik di mana orang Melayu sejak tahun 57 bersatu. Kita tengok apa jadi. Sebab sebelum ni keadaannya ialah Melayu itu tidak bersatu. Dan keadaan tak stabil juga. Jadi kita try Melayu bersatu. Dia macam kita merdeka dulu lah, Din. Orang Melayu kita ni, masa merdeka dulu pun ramai orang pandai sini, pandai Melayu kata tak payah merdeka dululah, biar British. Kita bukan tahu pun nak mentadbir. Ada juga. Begitulah orang Melayu kita ni. Keyakinan kepada diri sendiri itu tak ada. Biarlah British dulu mentadbir kita. Kita nak buat benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Betul lah, tapi kita kena cubalah. Kita merdeka sekurang-kurangnya. Dari zaman dulu sampai sekarang kita orang Melayu dah boleh baca, boleh menulis, boleh ada sedikit sebanyak kegiatan ekonomi yang kerajaan tolong. Itu satu kebaikan lah. Lagipun Melayu ni tu dia ialah bangsa yang
kaum yang majoriti negara kita. Jadi kalau Melayu tu bersatu, bangsa-bangsa lain tu lebih mudah untuk dia bersama dengan kita kan. Tapi kalau kita pun berpecah, lagi susah lah. Itulah yang dimaksudkan oleh Datuk Hamzah ya. Datuk Hamzah kata semalam kan. Dia kata Persatuan Melayu itu anchor. Anchor itu sauh lah. Yang boleh memegang negara ini dengan kemas. Dari situlah maka penyatuan dan bangsa-bangsa lain, satu bangsa Malaysia yang kokoh. Betul lah tu yang Hamzah cakap tu. Kita nak sampai ke tahap itu. Tahap pertama kita perlu orang Melayu bersatu. Dan bila kita kuat, bangsa-bangsa lain pun akan sama-sama bersama kita. Supaya kita boleh dapat memajukan negara ini untuk semua rakyat. Dia lagi satu tu yang saya nampak lah, saya dari segi pemerhatian dan pembacaan saya juga ialah yang agak malang juga ialah apabila Melayu bersatu dia akan kata perkauman. Tapi bila bangsa lain bersatu itu dia kata kematangan. Itu yang kita mature politik. Itu yang kita rasa macam tapi kita tahulah itulah cara mereka ya. Mereka menggunakan tafsiran tu mengikut selera. Untuk mengelirukan orang. Jadi orang yang ada intelek Melayu pun terikut-ikut. Dia kata betul juga dia kata. Ini mature politik. Mature politik. Sedangkan kita ni tak berapa mature. Saya baca semalam ke berapa hari dulu kecaman yang dibuat apa penulisan yang dibuat untuk menakutkan rakyat kita tentang kenyataan Tok Guru Hadi, Tok Guru Hadi Awang, Tok Guru ada menyebut, dia kata dalam negara Islam ni pemimpinnya mestilah orang Islam. Ya, betul. Betul dia kata. Itulah sejarah Islam, itulah kehendak Islam. Tapi saya kata maksud konteks kenyataan Tok Guru itu artinya kalau negara kita negara Islam, negara Melayu, sudah tentunya ketuanya mestilah orang Melayu, orang Islam. Itu logiknya. Kan? Dia tidak kata orang lain tidak boleh mentadbir. Dia tak kata gitu. Itu sebab sebenarnya kata PAS tidak pernah kata orang Cina India tak boleh ada dalam kabinet. Tidak boleh ada jadi pengurusi Majlis Bandaraya. Dia tak pernah kata gitu. Maksud Tok Guru ialah ketua besar tu mestilah mesti Melayu. Islam. Apa yang kita takut dengan benda ni? Sedangkan kalau di Thailand, kalau kamu bukan seorang Buddhis, bila-bila kamu jadi Perdana Menteri. Kalau di Singapura, kalau kamu tidak orang Cina, susah juga nak jadi Perdana Menteri. Kalau kamu di Indonesia, kamu mesti orang Jawa. Ada pernah Indonesia ada presiden yang bukan orang Jawa. Itu realiti je. Di negara lain dia akan kata itu kematangan. Negara kita tak boleh. Bila sampai negara kita, bila kita kata apa salahnya Perdana Menteri orang PAS, maka timbullah ketakutannya, timbullah persoalannya, kemuskilannya. Masya Allah. Negara lain sama macam kita. Macam kita seperti saya kata tadi lah, perkara ni biasa. Dia normal sebenarnya di negara semua, hampir kebanyakan negara dia normal lah. Kalau majoriti itu negara je. Saya tak tahu lah kalau ada kalau misalnya kalau orang Filipina, presiden Filipina, saya tak pernah dengar kata kalau dia tu bukan Kristian yang boleh jadi presiden. Saya tak pernah dengar. Jadi apa pula kita bila seorang pemimpin Islam kata orang Islam lah menjadi pemimpin, maksudnya pemimpin utama. Saya dah sebut bila PAS dalam kabinet persekutuan dulu pun tahun 20, 21, 22 ada juga menteri kabinet yang bukan Islam. Menteri apa MCA pun ada, Wikasi pun ada, Sarabanan ada, Max Onkili ada. Sabah Sarawak semua ada. Dia bukan Islam, tapi PAS tak pernah kata mereka tak boleh mentadbir. Jadi asalkan Perdana Menteri itu orang Islam, itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan kan. Tapi nak cuba takutkan orang terhadap PAS ini, inilah apa reka dia. Tapi sebab dia ramai, portal-portal dia ramai, dikuasai oleh golongan mereka mereka kawal banyak media, nampaklah ia satu kekuatan. Tapi sebenarnya tak ada apa pun kan.
Jadi kalau betul-betul mereka tu berkesan, tidaklah di Johor BNPN menang, di Negeri Sembilan BNPN menang kan. Tok, adakah dia orang punya mewar-warkan, membesar-besarkan ketakutan ni sebenarnya mereka bertujuan untuk menghalang PN dan BN ni supaya menang PRU akan datang? Memanglah dia kalau boleh dia tak nak lah BN ni. BN. Dia misalnya dia cubalah BN ni. Tapi bila dia serang tabung haji tu talu-talu, bila diserang tu, saya anggap keterlaluan. Yang silap dalam tabung haji tu silap lah. Yang nak didakwa lah. Yang nak didakwa oleh MACC kau pun dakwa lah. Tak ada siapa sekat. Tapi janganlah menghina kepimpinan Melayu, pentadbiran Melayu sebagai rasuah, sebagai tak reti buat kerja. Itu ialah perlakuan individu betul. Kita individu satu. Kita ingat tahun 86 MCA punya koperasi 1.5 bilion punya skandal simpanan orang-orang Cina. Kerajaan masuk campur juga. Kerajaan tolong, kerajaan buat restructuring, reorganisation. Ada pernah orang Melayu kata Cina ni tak reti mengurus? Kita tak pernah. Kita tidak resis. Kita tak pernah kata biarlah Cina ni buat itu buat ini. Bagilah dia biar MCA uruskan, jangan kerajaan terlibat. Kita tak pernah kata gitu. Tapi hari ini soal tabung haji itu telah dipusing putar. Usaha untuk mengkritik dari segi governance boleh. Tapi jangan sampai dia dijadikan usaha untuk menghina Melayu. Itu lain. Sebab itu saya haraplah pemimpin Melayu yang atas-atas you monitor sikit lah brother. Yalah. Jangan bawa benda ni sampai terlalu orang marah. Tapi nampak sentimen tu dia nak mengelak, nak memastikan Melayu ni jangan berkuasa. Jadi ya bagus je serangan mereka ni. Saya harap UMNO pun sedar jugalah. Your best friend orang Melayu juga. Tapi Melayu yang sebelah sini lah. Janganlah Melayu yang saya harap orang UMNO fikir semua tu. Tapi tu walaupun penyatuan Melayu ni berdepan macam-macam cabaran, macam-macam orang hentam kiri kanan, Datuk yakin dia betul-betul akan berjaya pada PRU akan datang? Saya yakin dan saya yakin kita akan berkuasa. Cukup. Bukan maksud saya kuasa 100% pemimpin Melayu. Bukan. Kita boleh berkongsi kuasa. Kita ada juga bukan Melayu yang boleh bersama dengan kita kan. Apa salahnya? Tapi saya percaya kita boleh. Dan dengan perubahan itu kita boleh tukar landscape politik dan bisnes. Bisnes dia. Saya menekankan bisnes ini sebab saya lihat kalau kita parti Islam, parti PAS pemerintah pusat secara berkesan, kita kena ingat amanah kita. Orang pemimpin Islam akan ingat amanah kepada rakyat. Tak boleh nak kaya-kaya. Saya tak nampak pemimpin PAS yang ada bilioner lagi. Dan saya harap itu pun satu kebaikan. Kalau kita buat naik bilioner merintah kita, negara kita pun disapu oleh mereka lah. Itulah. Sebelum saya lupa dia. Sebelum saya lupa. Hari ini kalaulah Fidel Castro, Presiden Cuba itu hidup, dia berumur 100 tahun. Hari ini. Lebih dia beza setahun dengan Tun lah. Dia 100 tahun. Okey. Dan Fidel Castro ini, kerana dia ekonomi dia kontrol semua. Dia jaga rakyat dia. Negara miskin sebab Amerika sanction dia, Amerika tekan dia. Dia bagi kemudahan hospital ke perubatan percuma. Sekolah semua percuma. Dan Fidel Castro walaupun miskin hantar doktor ke Afrika, hantar ubat-ubat ke Afrika, hantar negara-negara miskin. Inilah manusia Fidel Castro. Sebab dia bukan bilioner. Majalah Forbes beranggarkan kalaulah dia simpan duit kerana dia kontrol ekonomi ini. Kalau dia simpan untuk dia sendiri, mungkin beberapa bilion dia ada bila dia mati. Tapi bila dia meninggal dunia, dia ada satu apartmen. Itu Fidel Castro.
Itu ciri-ciri Islam tu kita dah nampak tu. Dia bukan orang Islam, Ya, tapi ciri itu ada. tapi kepimpinan Islam macam tu. Pada ada pernah kita dengar adalah satu dua mungkin khalifah yang besar-besar kaya semasa Abbasiyah ke masa Umayyad, saya tak tahu. Tapi semasa Ottoman ke. Tetapi kepimpinan Islam secara umumnya yang mereka meninggal dunia, mereka tidak kaya. Ya, tidak kaya. Jadi kita naklah pemimpin yang tidak gelojo ke dia perkataannya. Harta ni nak merentah Malaysia ni, barulah kita boleh rakyat. Barulah kita tak fikir harga minyak ni berapa hari ni. Ini harga minyak, harga sayur pun kita tak boleh selesai. Sebab kita banyak yang kaya sangat. Yang kaya. Jadi itulah maksud saya Penyatuan Melayu ni. Kita ubah Ya. supaya bagi peluang kepada rakyat. Pemimpin jangan kaya, rakyat kaya tak apa. Rakyat senang. Senang Kaya tak boleh. Kalau kaya tak cukup dia. Rakyat senang. Rakyat ramai. Tapi biarlah senang. Janganlah fikir nak sayur, harga sayur, ikan kembung RM20 sekilo, apa benda ni. Jadi itulah maksud saya. Penyatuan Melayu boleh membawa kepada keberkesanan, perubahan politik dan ekonomi. Memberi kebaikan lebih banyak kepada rakyat tu. Jadi maknanya Penyatuan Melayu ni ialah satu perkara yang kita tidak nafikan memang baiklah untuk rakyat negara kita. Jadi kita kena perlu disokong oleh orang bukan Melayu pun. Jadi majoriti orang Melayu dan orang bukan Melayu pun saya rasa ramai yang menyokong benda ni. Tapi bukanlah orang bukan Melayu yang jenis yang sebelah sana tu kan. Yang jenis yang open ni dia okey. Dia lebih suka Melayu ni bersatu sebenarnya. Saya rasa Melayu ada bukan Melayu yang macam tu. Okey, cakap sekarang DAP sikit kan. Melayu aja. Bukalah. Okay. Kita dah bercakap pasal Penyatuan Melayu, kita nak bercakap pasal Penyatuan DAP. Kongres Penyatuan DAP. Kongres DAP akan diadakan pada hari Ahad ni. Dia akan adakan di PICC di Putrajaya hari Ahad 16 September. Dia ialah untuk memutuskan sama ada pemimpin-pemimpin mereka yang ada jawatan dalam kerajaan perlu kekal atau tidak dalam kerajaan itu. Dalam kerajaan lagi sekarang. Dia punya secara yang latar belakang sikit atau saya nak sebut bahawa keputusan DAP nak buat kongres untuk mendapatkan undian daripada perwakilan ni ialah kerana dia tidak puas hati dengan reformasi. Dia kata reformasi ni banyak yang tertangguh, terlalu perlahan dan macam dalam bahasa yang mudah ialah Anwar terlalu berkompromi lah. Nak jaga hati sana, jaga hati sini. Akhirnya reformasi tidak berlaku. Jadi kerana itulah dibawa kepada perwakilan sama ada dia perlu lagi duduk dalam kerajaan atau tidak. Tapi banyak pandangan yang mengatakan dia perlu keluar. Tapi hari ini macam makin akhir, makin dekat kongres ni macam sentimen tu macam kekal lah DAP dalam kerajaan. Dia kata, tak payah keluar lah. Jadi Datuk punya pandangan macam mana? Perlu keluar ke perlu kekal? Saya tengok DAP ni parti yang kelakar. Dia sebenarnya kalau saya tak tahulah kalau saya silap baca ni, saya ingat kepimpinan mereka telah buat keputusan. Cuma memerlukan sokongan daripada akar umpi. Jadi dia ingatlah bila pengurusi dia Mr. Gobind Dio kata mana penyiasatan RCI mengenai mafia, mafia corporate mafia. Kita hendakkan satu RCI. Bila parti besar macam DAP itu buat tuntutan begitu, sepatutnya adalah RCI. Kan? Tapi Anwar kata no RCI. So apa Gobind buat? No RCI, no reformasi ya? No reformasi. No, tak ada. So Gobind buat apa? Diam. Inilah kisah parti yang kononnya berjiwa besar, memikirkan rakyat. Apa dia buat? Dia panggil perwakilan. Dan tapi ringkas cerita dia, saya rasa perwakilan tu sokong kekal je lah. Gaji ada, allowance ada, kekal je lah. Kerana mereka akan kata, perubahan memerlukan masa. Tak apalah. Itu tanggapan saya, tak ada apa akan berubah. Kongres ini satu perjumpaan DAP dengan orang bawah, minum kopi, makan biskut, sokong Anwar Ibrahim.
Tok DAP ni Tok, dia tak puas hati dengan reformasi ni setelah 3 tahun dia berada dalam kerajaan. Dah 3 tahun. Tetapi sekarang bila tempoh sekarang ni, mana untuk akan datang ni ada setahun lagi. Kalau dia kekal lagi 3 tahun pun dia tak berjaya, kalau dia kekal lagi dalam kerajaan, setahun yang berbaki ni dia boleh yakin ke bahawa reformasi itu akan dilaksanakan? Dia tak yakin juga. Jadi Tapi, apa artinya dia kalau dia kekal lagi? artinya gaji terus lah. Tak ada apa itu. So gaji menteri semua kekal lah. Drama. Dia drama ni bukan P.Ramlee je boleh buat dia. Bangsa lain pun boleh buat drama. Dia yang penting mesti nampak real. Itu. Walaupun mau kekal tapi ahli tak dapat apa-apa pun tak apalah, dapat minum teh petang. Saya rasa hari Ahad ni tak ada perubahan lah. Kekal lah kerajaan lah. Terus. Nanti akan apabila sampai PRU akan datang, reformasi itu masih diperkatakan sebagai perlahan lagi, dia akan ada alasan baru pula lah. 5 tahun lagi lah. Alasan. Tapi kita ada masa 5 tahun lagi. Sokonglah kami 5 Dia tahun. tak habis cerita ni. Sokonglah kami 5 tahun lagi. Kita akan laksanakan reformasi. Tak habis. Jadi kita apapun kita tunggulah hari Ahad ni apa yang sebenarnya berlaku kepada DAP ni, sama ada ahlinya setuju keluar daripada jawatan kerajaan ataupun mereka nak pimpin mereka terus duduk dalam kerajaan bersama dengan Anwar Ibrahim tu. Okey tu, satu lagi tu kita nak bercakap pasal ROS tu. ROS ya, baru-baru ini ialah berikutan Bersatu telah melaporkan kepada ROS tentang mereka diketepikan dalam mesyuarat PN ketika parti itu sebelum PRN Negeri Sembilan. Sebelum Sembilan dia berkenaan pembahagian kursi, dia nak bincang nak bekerjasama dengan BN, tapi Bersatu mendakwa mereka tidak dipanggil dalam mesyuarat itu, diketepikan dan akhirnya PN pergi sendiri dengan mesyuarat tanpa Bersatu, dan apabila lepas mesyuarat Bersatu buat report kepada ROS dan ROS kata dia telah terima aduan tu, dia akan menyiasatlah. Tetapi banyak saya tengok di media sosial ramai yang menjangkakan bahawa PN berkemungkinan akan kena gantung. Masya Allah, kena gantung. Datuk rasa betul ke tak betul? Mungkin ke tak mungkin? Di Malaysia ni semua boleh. Semua boleh berlaku. Semua boleh ya? Malaysia boleh? Malaysia boleh. Cuma saya yalah, nampaknya Bersatu pun agak rapat jugalah sekarang dengan PH. Ya. Kan? Tak ada hentam lah tu. Dalam RCI pun tak ada hentam. Tak ada. Nampaknya dah rapat benar. Seperti saya kata lah, di Negeri Sembilan hari tu pun dah merah bendera tu dengan bendera Septah sama-sama. PS dengan Bersatu pula. Jadi bila satu aduan dibuat oleh Bersatu, saya tidak terkejut lah kalau sesuatu keputusan dibuat yang menyusahkan PN. Saya tak terkejut lah. Ya. Cuma yang saya hairan ya, bila pilihan raya berlaku di Negeri Sembilan, mengapa Bersatu bertanding sendiri? Okey. Kalaulah dia anggap dia tu diketepikan, sepatutnya dalam, dia tak setuju benda tu, sepatutnya masa itulah dia membuat aduan. Masa itulah sepatutnya dibuat aduan kepada ROS, kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, kepada mahkamah, kepada mana lah, saya tak tahulah. Tetapi bila kalah 24-0, baru nak suruh ROS siasat. Ni pada saya, mereka telah menerima hakikat tu. Mana dia setuju lah dia ketepikan awal tu. Dia setuju, dia walaupun dia tak puas hati. Dia setuju. Kalau tidak, takkan dia bertanding sendiri. Takkan dia guna logo sendiri kan. Itulah. Tapi saya harap ROS pun berhati-hatilah buat keputusan. Kadang inilah yang penting. Ya. Kalau orang nak bertindak di atas undang-undang, dia kena bertindak cepat. Dia tak boleh lambat-lambat. Dia tak boleh terima hakikat lepas tu tukar fikiran. Ya. Tapi saya tak tahulah apa yang akan dilaksanakan oleh ROS. Tapi kalau BN katalah, kalau ROS kata PN tak boleh bertanding atas logo PN, digantung lah matanya. Gantung. Lah, dalam satu segi lagi bagus. Maka bendera hijau akan berseluruh negara. Bendera hijau akan di mana-mana. Kita berkempen bersedap.
Guna logo sendiri Jadi saya tak tahu lah siapa untung, siapa rugi dalam tindakan yang disebut tadi. Saya tak tahu. Tapi eloklah kalau PN tu kekal biru tu. Kalau tidak ada banyak parti lah. Ya. Parti tu, parti ni, parti tu. Tapi apapun, masalah politik tidak boleh kita gunakan undang-undang. Kita tak boleh gunakan pendaftar, mahkamah nak selesaikan. Masalah politik mesti diselesaikan secara politik. Ya. Secara pilihan raya, pemilihan rakyat, kan? Jadi saya harap PN boleh bertanding, tidak ada masalah mengenai logonya. Tapi kalau ada masalah pun saya rasa tak itu rugi sangat. Tak rugi kepada parti yang dalam PN lah. Tak rugi. Yang rakyat tahu. Adakah Bersatu akan untung kalau PN kena gantung? Tak untung juga. Tak untung juga. Dia mungkin lagi rugi kan? Mungkin orang kata kamu ni dulu dah kamu kalah, kamu bising. Cubalah kamu menang hari itu. 10 kursi. Tak buat aduan tak? Kamu tak buat ni. Inilah kesimpulan yang boleh kita buat. Kan? Tapi apapun itu kita tunggulah putusan. Tapi saya harap mereka yang dalam PN ini teruslah kerjasama tu. Elok begitu. Ya. Dan mungkin undinya dapat juga. Lepas tu kita boleh perbetulkan apa-apa kelemahan yang ada. Kan? Tapi saya rasa tidaklah membimbangkan sangat. Cuma saya tak tahu Dan, saya dengar berita. Ni nak tanya Din lah. Din seorang pendeta. Saya dengar kata pilihan raya bulan 3. Betul ke Din? Bulan 3 tahun depan? Ada pula yang kata dia kata lepas bajet bulan 10. Yalah, persiapan boleh buat lah untuk pilihan raya. Jadi dia orang kata bulan 3 tu selewat-lewatnya bulan 3. Paling saya dengar selewat bulan 3. Ada yang kata apabila keputusan DAP hari Ahad ni, katalah dia keluar ke tak keluar, memang dia kan hubungan tu dah retak sebenarnya. Lagi tu hubungan Anwar dengan Zahid pun boleh dikata dah makin retak sekarang ni. Ya ke? Tidak semesra dululah tu. Saya rasa tidak semesra, walaupun dia masih bersama, tapi saya rasa dia saling mencurigai lah sekarang ni. Anwar mencurigai Zahid. Mencurigai tu. Yalah, dia Zahid dia dah pergi, dah 2 pilihan raya dia pergi dengan PN. Ni kalau Melaka dia pergi lagi dengan PN. Takkan Anwar nak percaya dia lagi? Kalau dia pergi dengan Anwar? Zahid? Dia bunuh diri tu. Ya ke? Bunuh diri tu. Tak boleh ya? Tak boleh tu. Dia kalau pergi dengan Anwar, dia kalau BN pergi dengan PN, dia bunuh diri tu. Sebab kalau kita lihat sebelum ni, masa 2023, BN dengan PH ni dia dah pernah bekerjasama. Pilihan raya 6 negeri kalau tu ingat. Kelantan, Terengganu, Pedah semua. Prestasi dia pun teruk tu. Iyalah. Tapi kadang-kadang mereka tak tahulah. Tapi terpulanglah Den. Pulang. Kita tunggu. Tapi yang saya harapkan untuk kebaikan kita semua, Anwar kena buatlah pilihan raya ni pada raya bulan 3 lah. Sebab bukan apa Den. Dia masalah peperangan di Timur Tengah ni. Masalah Amerika dengan Iran ni. Masalah harga minyak, dia memberi kesan kepada kita. Harga ubatan, harga macam-macam akan meningkat lagi. Jadi kita perlu kepada sebuah kerajaan baru yang boleh menyusun semua. Prioriti kita, keutamaan. Dia kita duit ni banyak pun, kalau keutamaan tu berbeza lain. Dia dapat ada 100 juta, dia suka beli banglo, beli kereta Lamborghini. Sedangkan ada orang lain ada 100 juta mungkin nak buat benda tu untuk orang ramai, untuk buat itu. Keutamaannya berbeza. Jadi pemimpin pun begitu. Jadi kita harap pilihan raya ni boleh tukar pemimpin yang lebih memberi keutamaan kepada harga sayur, harga minyak, harga sewa rumah, harga itu dan ini. Jadi bulan 3 okey lah Den. Dan bulan 3 lah lagi 9 bulan. Sekarang dah masuk pertengahan bulan 8. 9, 10, 11, 12 3 lah. Saya rasa elok lah. Sarawak buat sekali kan. Sarawak pun kena buat juga Den. Mana Melaka dulu lah. Sebab Melaka dia tempoh dia bulan 10 Oktober. Mana biar Melaka. Saya rasa Melaka dulu lah kot. Biar Melaka. Dia orang pun nak cari duit juga Den untuk pilihan raya umum ni. Dia memakan masa juga. Saya rasa
Lepas Melaka tu kita terus saja lah. Terus. Kita terus saja. Kalau sekali kan dengan Melaka tak boleh tak? Tak boleh tak? Boleh kalau Boleh mereka nak buat, cuma tak tahulah. Anwar lebih tahulah. Ya. Dia ada orang kata kalau lambat pilihan raya, lebih lama dia dapat pegang jawatan. Kalau dekat pilihan raya, setakat tu je lah. Dia orang kata lah. Banyak penganalisa orang rakyat ramai cakap macam tu lah. Ya. Tapi saya satulah. Saya ni tak I don't want to underestimate Anwar ni, saya sebenarnya. Saya rasa Anwar ni, dia seorang yang politik dia ni, bukan halang-halang. Mana ada orang masa dalam jail berapa lama? Masa dalam jail berapa lama? Bila dia jadi Perdana Menteri, dia satu sen pun dia tak ambil. Ini luar biasa dia. Kalau Donald Trump tak ambil gaji, kita faham. Dia dah kaya sebelum tu. Bukan saja dia kaya sebelum tu, dia kaya masa dia jadi presiden pun dia sapu juga. Ni Anwar ni luar biasa. Dengan walaupun dia kata mahkamah ini tak betul lah, mahkamah tak betul, mahkamah ini tak betul, sistem perundangan kita pincang. Dan apa yang dia tak kata tentang, dan dihukum penjara 2 kali, tetap dia dapat jadi PM juga. Lepas tu, tapi bila dia jadi Perdana Menteri, tak ada perubahan sangat pun dalam mahkamah kita. Tapi seolah-olah ia telah pulih semuanya. Itulah luar biasa jangan luar dia. Ya? Jadi kita jangan pandang rendah lah. Jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah ke Brazil ni pandang rendah kepada pulau Verde. Pasukan bola. Pasukan bola apa nak, saya lupa namanya. Pelik sikit. Dia pandang rendah kepada Ghana. Inilah jadinya. Jadi kita Anwar ni kita kena careful lah. Kena berhati-hati lah. Berhati-hati. Dia lincah. Dia berhati-hati sama ada dia di parlimen, dia masuk pejabat ataupun dia pergi hospital. Tetap kena hati-hati dengan dia. Dia boleh kata kita bincang RCI di parlimen. Kita bentang supaya rakyat tahu. Tapi dia tak ada tak apa. Jarang Perdana Menteri boleh buat begitu. Kalau di House of Commons in England, kalau benda-benda yang besar macam tu, dia mesti ada. Menteri mesti ada. Kalau dia boleh tunggu RCI itu 4 tahun sebelum dia dedahkan, takkan 2 hari dia tak boleh postpone. Tapi itulah luar biasa Anwar. Dan jawapannya mudah. Nak bincang pasal saya ke pasal tabung haji? So Anwar is luar biasa dalam segi itu. Jadi kita tak boleh. Dia leceh tak? Labak ni dia leceh. It's very clever. Jadi kalau kita nak pastikan politik atau kemenangan, kita kena careful lah. Berhati-hati. Okey Den, saya dah sakit. Okey, setakat ni tu kita untuk minggu ni setakat itu saja. Kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey tak?